Paling stres hutang ketiga yang ni. Realiti ramai pekerja kerajaan. Korang tidur malam lena tak? Atau macam aku dulu, badan ni baring. Tapi fikiran ni tak berhenti pusing pasal hutang. Bayaran minimum je setiap bulan. Kad kredit makin naik. Komitmen pun makin berat. Gaji okey. Tapi hati ni tak pernah tenang. Aku kerja kerajaan. Orang fikir hidup stabil. Tapi belakang tabir, aku struggle dengan pay later. Hutang lama yang tinggi interest. PTPTN. Semula rasa menghimpit. Satu malam aku scroll TikTok. Nampak orang share pasal debt guru. Aku try je lah. Tak rugi tanya. Diorang terus bagi consultation. Percuma tau. Diorang tengok statement aku. Susun ikut kemampuan. Dan bantu apply loan baru untuk cover semua hutang lama. Yang penting tak ada tunggakan. Punca utama bank reject korang. Dalam masa beberapa bulan, hidup aku berubah. Dah tak dikejar bayar merata. Kalau kau tengah rasa apa yang aku rasa, please lah cuba contact debt guru. Mungkin ini langkah pertama untuk korang tidur lena balik. Share sikit pengalaman korang atau komen saya nak untuk info lanjut.